Alhamdulillah, satu perkembangan besar untuk misi global Sumut Flotilla. Menteri Pertahanan Itali Umum Tentera Laut Itali akan hantar frigate Frem Fasan untuk eskort flotilla selepas misi tu beberapa kali diserang drone. Itali pun dapat jaminan diplomatik daripada negara haram sendiri sebab dalam kapal tu ada ahli Parlimen Kesatuan Eropah dari Itali sendiri. Frem Fasan ni kapal perang moden kelas Carlo Bergamini, lengkap dengan sistem pertahanan udara Ester-15 dan Ester-30 yang boleh tembak jatuh drone serta misil balistik. And kapal seberat 6,700 tan ni dah pernah buktikan dah kehebatan dia pada tahun 2024 bila berjaya jatuhkan drone Houthi di Laut Merah. Tapi bukan itu je tau, Sepanyol pun ikut serta. Perdana Menteri Pedro Sanchez pun ada umumkan yang kapal peronda OPV Führer P46 dari Pangkalan Laut Cartagena akan bergerak hari ini untuk sertai Itali mengiringi misi. And kapal ni memang dilengkapi meriam, mesin gun dan boleh bawa helikopter NH-90 tau. So dengan penyertaan Itali dan juga Sepanyol, misi flotilla ini semakin dilindungi. InsyaAllah keselamatan peserta misi kali ini lebih terjamin. Sama-sama kita doakan.